Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Ainah. Kawan-kawan sihat tak hari ni? Harap semua sihat ya. Ainah rasa seronok sangat nak ajak kawan-kawan bermain sambil belajar. Dah bersedia belum? Kita mula dengan huruf pertama ya. Cuba tengok tiang besi ni. Dia berdiri tegak, lurus je naik ke atas kan? Ini sama macam huruf alif. Alif. Lepas alif, huruf apa pula? Lepas tu, bayangkan ada satu titik kat bawah dia. Itu huruf ba. Bibir kena rapat tahu bila sebut ba. Ba. Janji ya kawan-kawan, jumpa lagi nanti. Bye-bye semua. Assalamualaikum.